Mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat yang terdiri daripada PAS, PKR dan DAP hari ini sebulat suara memutuskan menolak sebarang usaha ke arah membentuk kerajaan perpaduan dengan UMNO Barisan Nasional. Datuk Seri Anwar yang membacakan kenyataan akhbar mewakili pemimpin ketiga-tiga parti di Pejabat Ketua Pembangkang siang tadi berkata, idea kerajaan perpaduan adalah fitnah UMNO dengan niat jahat untuk menggugat keutuhan Pakatan Rakyat. Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat menolak idea penubuhan kerajaan perpaduan dengan UMNO Barisan Nasional yang merupakan suatu fitnah dan tohmahan jahat serta tindakan terdesak UMNO untuk menggugat kekuatan Pakatan Rakyat yang semakin mendapat dukungan rakyat. Selain menolak kerajaan perpaduan, sidang media sama menyaksikan ketiga-tiga parti sepakat untuk terus memperkasa Pakatan Rakyat dan meneruskan perjuangan mencapai matlamat mengambil alih pemerintahan negara. Semua parti dalam Pakatan Rakyat mengulangi komitmen untuk terus bersama memperkasakan Pakatan Rakyat bagi membentuk kerajaan persekutuan yang akan datang. Dengan keputusan itu, Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, pintu kerajaan perpaduan bersama UMNO dikunci rapat dan tidak berbangkit selepas ini. Fitnah dalam hal ini juga katanya menggambarkan UMNO sukakan perpecahan bukan perpaduan. Tidak ada. Kalau itu caranya. Kalau itu caranya. Ya, dalam isu-isu yang tertentu yang melibatkan isu nasional, kepentingan ekonomi negara, kepentingan bersama di atas sifat negara demokrasi, kita patut diberi hak untuk sama dalam perbincangan dan kita bersedia. Ini satu cara yang sangat jahat, satu fitnah untuk melaga-lagakan bukan untuk perpaduan rakyat. Yes. Penasihat DAP Lim Kit Siang pula berpendapat keputusan bersama ini menunjukkan kebijaksanaan Pakatan Rakyat menyelesaikan masalah mereka yang sama sekali berbeza dengan UMNO BN. This joint statement has shown that we are committed to move forward, to show that we are different from Barisan Nasional, and we are going to make a difference to show the people that we are different. Okay? Terdahulu, mesyuarat yang berlangsung lebih kurang 1,5 jam itu dihadiri oleh kesemua kepimpinan tertinggi parti masing-masing.